kami jumpa dua otai kayuh di Uzbekistan. Okay, last advice untuk tourer. Apa you punya advice untuk... Jangan fikir. Terus jalan je. Betul. The more you fikir, the more you... Orang selalu fikir pasal duit macam mana? Tu lah. Camping lah. Oh, camping lah. Camping lah. Masak sendiri. Oh, you bawa stove jugalah. Ada. Yelah, ini you buat ada barang banyak sikit lah. Ni dia kira full apa? Almost full lah. Almost full lah. Almost full. Boleh hidup maybe 2-3 hari dalam dalam gurun. Letak air saja. Alright. Okay, last advice. Apa advice untuk tourer? Untuk traveller? Sebab kita set up minimalist. So, set up minimalist. Set up minimalist lah. Tak teruk nak bawa. Kalau tak larang pun tak teruk nak bawa. Okay. Jadi kalau minimalist ni carilah musim yang sesuai. Betul. Betul. Dia tak boleh musim sejuk. Kalau nak panjang masa tu kena bawa jugalah benda-benda yang lebih ni lah. Tapi kalau backpacking ni dia ada rack juga untuk betul. Untuk bawa panel. So untuk touring tahun boleh juga macam ni. Ini kalau hujan ni memang penuh lah, lumpur lah. Hujan ni fender. Oh tu dia punya fender. Jadi insyaAllah. Alright. Korang pula suka travel macam mana?